Abang tahu tak dulu abang popular dekat Kuala digelar sebagai Raja Lelong Bazar Raya. Kan? Satu ketika dulu. Abang kongsi waktu tu bazar kat mana? Bazar tu di bus stand. Bus stand. Bazar tu di bus stand. Okey. Assalamualaikum. Nama saya Ahmad Wahizal bin Abdul Wahid. Panggilan mesra panggil Ija Smart. Saya berasal daripada kampung Talang Hilih, Kuala Kangsar, Perak. Umur kalau tengok kat muka tu macam orang ingat 29, tapi umur dah 50. Okey, inilah awak punya kedai. Kedai baju bola bintang dan juga awak ada kedai kapek. Kalau kamu nampak Mata Kuala tu Ija Smart kapek tu, kedai awak lah. Mari dan jenggah-jenggah, jangan malu-malu. Harga pun insya-Allah murah-murah. Untuk koma aja. Untuk sejarah awal Bija ni, berniaganya daripada zaman sekolah. Bermulanya dengan ikut mok. Maknanya daripada market, tapi biarlah kerja market ni dia sampai sekat hari pukul 12. Bila pukul 12 tu takkan nak mereto-reto ke merata-merata ni mok bisin. Bagi cadangan kat mok ingat nak mula berniaga. Tapi zaman awak dulu orang tak panggil kabut, orang panggil buka bonet. Bermula tu buka bonet. Makna barang-barang tu adalah tak adalah banyak, mana adalah 5 biji, 10 biji. Awak berniaga daripada situ lah. Lepas tu pelan-pelan mendaki, buka meja. Dan Alhamdulillah, bila kawan-kawan dah ramai, kawan-kawan kata jangan try lah buat satu event. Alhamdulillah, awak pernah fenomenakan Kuala Kangsar dengan event di Kuala Kangsar. Kalau kata dulu kamu tengok apa ada CD data, posting, apa ke Bandi Amuk dah turun tu, persembahan Yabang Khalifah pun dah turun. Bukan calang-calang. Tu zaman-zaman tu. Lepas tu alhamdulillah, lepas beralih pada event, awak mula pergi ke berniaga dalam permis. Alhamdulillah. Ni sekarang ni awak berniaga dalam permis. Awak dah ada 2 permis, baju bola bintang dan juga kapet. Pengalaman pahit ni, untuk cuba pengalaman pahit ni, jatuh bangun tu dah jadi lumrah. Kalau kata budak-budak sekarang ni, kata niaga ni rasanya tak pernah tidur bawah meja ni. Kami dulu bawah meja. Dengan anak-anak tu bawah meja. Sebab apa? Kalau kata tidur dalam kemah, kalau tidur pakai katil, hangat pijo kanvas. Tapi itulah banyak pengalaman. Tapi pengalaman pahit tu yang mengajar kita erti untuk kita lebih keras, untuk kita ke depan. Yang rasa kita menyentuh ke hati zaman remaja dengan bersama-sama kawan kampung tu terputus tu lama. Zaman Bija, kalau kata umur Bija, anak Bija sekarang 19, maknanya dalam tahun 2000 tu sampai ke anak Bija umur 6 tahun, Bija duduk atas highway. Jadi kenangan yang kita tak boleh lupa je. Sebab apa? Kenangan bersama sahabat-sahabat kampung, kawan-kawan sekolah terputus lama. Tapi sekarang ni alhamdulillah, kalau kata raya tu, kalau kata nak tengok meroyam talang tu, dapat jenguk sampai pagi lah. Dulu meroyam talang lepas habis moyam boleh jumpa. Lah ni memang boleh melepak dengan dia sekali kan. Kalau nak jumpa kawan dia lah, kita dah berumur kan. Bila nak jumpa kawan, time tu lah. Hala tujunya kita kat mana pun, setiap peniaga dia mesti ada hala tuju. Macam Ija, hala tuju Ija bukan saja di permis. Mana bukan saja di Kuala. Hala tuju Ija, jangan ingat nak buka dalam Perak ni, kalau boleh ada setiap daerah ada nama Ija Smart. Walaupun tak ada satu Malaysia, tapi dapat merata daerah pun jadilah. Itu pasal untuk apa? Untuk satu, kita nak bagi, kalau kata kedai kapek, kita nak bagi harga mampu milik. Sebab kita ni berasal daripada kampung, kita tahu susah payah. Makna kalau kita masuk ke contoh buat satu kedai di kampung-kampung di daerah-daerah ni, kita tahu macam mana harga yang kita nak bagi pada customer-customer kita tu.
Mata-mata kampung tu. Kalau sampai baru menega, orang menega, itu orang kurang beli, itu pun udah give up kan. Itu belum kena macam dia kena cor. Dah siap pasang, kemah dah siap pasang dah setting dah macam kedai dah. Dalam kemah tu. Baru siap cor pergi makan, habis hanap. Barang barang baru. Masa tu jual jam dinding dah. Habis terabur-terabur tu. Tahap-tahap kita menangis. Tapi kalau kata kita ni bukan jiwa tu nak berniaga, memang macam kecoh kata lah. Tak payah fed up lah. Tapi kita ni bila masa tu dah kahwin, dia kata kita kok mana pun berniaga, inilah asam garam berniaga. Kalau kita tak kental, jiwa tak kuat, kita daripada awal jangan kita kabur nak berniaga. Jangan kabur kita nak berniaga. Baik kita kerja merata apa yang patut. Makan gaji. Makan gaji. Itu je. Jangan nampak time orang tu senang. Kita kena tanya time masa dia naik anak tangga pertama. Setiap hari ajar akan duduk di tengah-tengah jalan tu. Ajar akan pandang kedai dia ada. Sebab apa? Daripada bermodalkan minyak wangi, tapi sekarang ni bila kenal, aku bersyukur sangat pada Allah kan. Apa yang kita usaha nampak. Tapi kok mana pun kita ni orang berniaga. Selagi ada daya, selagi ada usaha, kita nak ada peningkatan. Betul-betul. Alhamdulillah rezeki anak-anak keluarga kan. Alhamdulillah. Bila di bus stand tu, kita nak tarik orang, bila tapak baru, terpaksa lah manjat tangga. Ija, dia dahulu biasa-biasa tengok Ija tepi-tepi jalan. Bila bulan puasa, Ija ada sini. Macam tu. Tapi sebenarnya itu melelong sampai bersedekah. Itu niat dia. Harga tu bukan harga yang kita nak bagi kan, tapi kita niat banyaknya nak sedekah. Nak bagi saja orang kata sombong pula kan. Belagak benar dia. Ini kau orang kita bagi dengan harga yang tak masuk akal, demo seronok dengan niat kita nak sedekah lah. Sekarang tak terlawan lah. Sekarang ni nak lawan macam mana orang dah pakai online. Orang dah tekan datang barang. Dulu kalau kata nak kemeriahan tu rasanya tak dapat dah kot. Rindu sangat tu. Ada juga kalau kata mana yang pernah beli masa net jalan pajak tangga tu, rasa demo perindu ke. Betul. Demo perindu taman tu. Dia bukan apa. Kita nak meraihkan sahabat-sahabat kita yang daripada luar dah balik kan. Demo nampak kemeriahan di Kuala tu kan. Tapi betul macam jauh lagi sekali lagi, dia rasa bila kawan-kawan kita yang di perantauan, kalau pernah merasa zaman tu, dia merindu. Dia memang rindu sangat. Okey, kata-kata daripada Ijaz Smart. Yang pentingnya kena ingat, nak senang bukan senang, nak susah senang. Maksudnya kalau nak senang bukan senang tu, mana kalau kita tak ada usaha, tak ada kerja keras, mana kita tak berjaya. Nak susah, tidur je lah. Pastikan kerja keras, jalan terus. Jangan pandang kiri kanan. Sebelum kita nak berjaya, abaikan kata-kata yang negatif. Kita cari sahabat-sahabat yang positif. Biasa kalau kita nak ni, akan ada bagi orang cakap melemahkan semangat tu ada. Apalah kamu gaji dah, kamu dah kerja nak berniaga lagi. Jangan abaikan. Fikir aku kerja kerana Allah, aku berniaga pun kerana Allah. Itu yang niat kita. Kalau kata ada niat nak berniaga, jalan. Itu hak kita. Satu je. Kena ingat, berniaga ni ada turun naik. Untuk kawan-kawan, sahabat-sahabat yang baru nak mencuba berniaga, pastikan kita berniaga bermula daripada kaki lima. Kalau kata duit banyak pun, pengalaman tak ada, sekarang untung pada sapu, modal pada sapu. Pernah sahabat-sahabat kami dalam expo, memang duit banyak, berniaga terus nak bagi expo, tak nak berniaga expo. Tapi berapa lama? Dia tengok moncor, modal pun dia karo, untung pun dia karo kan. Sudah. Barang kurang-kurang, bermula daripada kaki lima, muka apa? Daripada situlah. Kalau kata bersemangat, dia akan naik. Dari situlah. Kalau kau mana kaki lima lah. Mana kita kena di kaki lima ni bukan apa. Dari situlah kita nak tengok macam mana nak ngambil duit dalam poket orang dengan cara hormat. Dengan rela hati nak bagi kita duit. Tapi sebenarnya mana yang berjaya, yang ada yang berjaya, sahabat-sahabat kawan-kawan macam ni, tanya dia demo. Kami bermula daripada kaki lima. Kita bukan buat benda tak elok. Kita nak berniaga. Kalau buat benda yang tanpa hala tu patutlah malu kan. Ini kita nak berniaga. Kalau boleh-bolehnya, bukan tak suka anak-anak berniaga. Dan macam yang sulung, macam nombor 2, dia tahu pahit maunya, mungkin yang bawah tu tak tahu kan. Dia kata kalau boleh belajarlah sebaik-baiknya, belajarlah sampai ke Menara Gading kan.
Sebab apa? Bukan tak bagi mereka, nak bagi mereka sambilan boleh. Kalau kata nak buat macam baba, dia panggil apa je baba. Macam baba ni bukan baba tak bagi, tapi jenuh nak nepis sana, nepis sini, nepis sana, macam-macam dugaan. Mereka tu bagus, tapi takut demo tak kental macam mana kita yang daripada mula-mula kan. Risau anak-anak kita ni demo zaman tekan datang kan. Tapi kalau demo nak berniaga dalam cara macam tu, kalau demo tekan dalam berniaga, Abjad akan support. Tapi kalau orang expo dia tahu, kalau jom heboh dia boleh dapat berapa kan. Berniaga ni ada pasal surut Tapi kalau kata macam tanya tadi kan, untuk anak Abjad, kalau dia bertekad nak berniaga, Abjad akan support. Kita akan memang kita akan bagi kedema. Kita usaha berniaga ni untuk anak-anak. Kita jangan romoh ni nak tengok demo seronok senang kan. Kita cari duit untuk demo. Kalau kata tak semua, seorang pun tak apa, boleh ni kan. Yang pentingnya ada boleh menjamin masa depan. Pada semua yang menonton video ni, kalau kamu sebelum raya ni kalau kamu nak cari baju bola bintang, boleh masuk dalam live TikTok bola bintang Kuala. Pada semua sahabat-sahabat pada yang tengok video ni, kalau kamu nak mencari kapek ke cadar ke bantai-bantai untuk nak makan raya ni, tak kira raya ke tak raya ke, mari jumpa Ijah. Ijah Smart Carpet. Kalau kamu nak cari Ijah ni senang je. Belakang Public Bank Kuala Kangsar, kamu masuk je lorong tengah tu, nampak kedai kapek je. Jangan risau. Kabur je orang Kuala. InsyaAllah ke orang Kuala je bagi. Buat berniaga-berniaga ni untuk koma je. Okey. Ini kata-kata pada sahabat-sahabat yang pernah membantu je daripada mula-mula je berniaga. Kalau nak sebut nama tu mungkin banyak. Sebab banyak sahabat-sahabat yang bantu Ijah. Bermulanya Ijah berniaga ni bukannya Ijah bermula dengan duit Ijah ada RM10,000, tak ada. Bermula Ijah berniaga, pinjam antara pinjam, bermodalkan RM700. RM700. Yang paling utama Ijah ingin ucapkan terima kasih, jutaan terima kasih pada mak abah Ijah. Mak abah Ijah, keluarga Ijah, isteri Ijah, kan, anak-anak Ijah yang banyak berdoa. Terutama yang banyak berdoa dengan Ijah, semua sahabat-sahabat Ijah di Kuala Kangsar ni. Terima kasih banyak. Ijah memang terharu sangat. Terima kasih sangat. Kalau kenangkan asal Ijah rasa nak meleleh air mata. Sebab apa? Ijah memodalkan RM700. Ayat ni kalau kata Ijah tak sebut nama pun, kalau dia sahabat Ijah dia dengar, bukan nak jual sangat. Ijah bukan nak jual sangat, tapi tolonglah. Itu dia. Ayat tu dia akan tahu. Mana itulah orang yang memulai tolong Ijah. Terima kasih banyak pada sahabat-sahabat semua. Terima kasih pada semua yang menyokong Ijah Smart. Terima kasih pada yang support Ijah Smart. Tiada kata apa lagi nak kata melainkan ucapan jutaan terima kasih pada semua yang support Ijah Smart. Pastikan ingat kapek, ingat bola bintang, ingat Ijah Smart. Okey kamu. Assalamualaikum. Zas Kuala. Bye bye.